Allahu Akbar, Allah. Awak rindu Umi ke? Habis K-pop ya, dengarlah nasyid ke, Quran ke, barulah seimbang dunia akhirat. Ini Hari ni belajar apa kat sekolah? CIC tu apa? CIC tu sekolah awak kan, sekolah Naila lah. Apa awak belajar? Saya belajar CIC tu apa? Ada classroom, ada hall, pun ada playground. Banyaklah belajar ni. Bagus. Seandainya kau berada di sisiku, takkan sama kau bersama denganmu. Lama tak boleh bagi pun. Dah sampai juga. Assalamualaikum. Dah sampai dah. Cucu Opa, mai naik, mai. Jauh tu dah, apa khabar? Mai naik, jom. Lama tak jumpa Naila. Apa khabar Naila? Raya tak perlu mewah, cukup bila semua selamat sampai. Itu pun sudah satu nikmat. Dah. Dah sampai ya? Baru je. How are you? Okey. Okey mana? Tak ada suara je. Apa girlfriend? No girlfriend for me. No. Lama lagi. Lama lagi. Panas lah. Itulah soalan tiap-tiap tahun. Nanti dah kahwin, bila nak dapat cucu pula? Dah dapat cucu pertama, bila nak dapat cucu kedua? Pening. Jadi dalam kubur apa salahnya? Apa salahnya? Tanya dia ni. Saya. Ni Kalaulah Umi masih ada lagi, mesti dia dulu yang rasa masakan mak. Lepas tu mulalah dia mengusik kuih kat alungnya. Betul lah mak. Kalau suatu hari nanti Umi dah tak ada, Naila kena selalu doakan Umi tau. Jangan nakal-nakal, kena jaga diri. Sekolah. Alright. Nanti dengar cakap teacher, okey? Jangan lupa makan, belajar rajin-rajin tau, okey? Okey, Umi. Alright. I love you, Umi. Okey. Belajar rajin-rajin tau. Okey, bye-bye. Doa banyak-banyak ya, insyaAllah doa ni sampai nanti. Masak apa yang ada je ya. Nanti kalau masak banyak membazir. Okey? banyaknya makanan. Tak sabar Pak makan. Baba janganlah makan banyak makanan. Itulah, makan tu kenalah berpada. Nabi pun pesan, makan biar bersederhana, berhenti sebelum kenyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bestnya Umi tak ada waktu raya. Walaupun Umi dah tiada, kasihnya tetap ada dalam setiap kenangan dan doa. Raya kali ini mungkin sederhana, walau tak sempurna tapi penuh makna. Kerana kasih tak pernah hilang, cuma berpindah ke dalam doa. Hari raya, Pak Long.
Oi.